Saya pening lah. Masa saya jahit, benang selalu putus-putus. Sebenarnya jarum apa yang kena pakai untuk mesin industri, mesin portable, mesin jahit tepi? Jom saya share. Untuk mesin industri, kita gunakan jarum DB. DB. Untuk mesin portable, kita gunakan jarum HA. HA. Jangan sampai tertukar. Bila anda tertukar, kepala jarum tak sama pada setiap mesin dan juga ketinggian jarum tak sama. Mesin jahit tepi kita guna DC. DC. Ada satu lagi jenis jarum iaitu DP. Mesin DP ni khas untuk mesin jahit singa. Sebelah kiri saya adalah jarum DP. Sebelah kanan saya jarum DB. Perbezaannya pada saiz kepala. Dengan pemilihan jarum yang betul, anda akan dapat jahit dengan lebih cantik. Belajar sesuatu? Sila komen apa lagi video yang anda nak. Jangan lupa save dan follow. Menjahit sampai pandai, tak perlu hantar kedai. Banyak boleh jimat.